Aku nak tengok Bella duk beli perabot dekat Sungai Petani. Depa ada kat Bertam, depa ada dekat KL. Lo ni depa mai kat tempat kita, mai tengok mai. Gudang perabot MRS dekat jalan JPJ lama ni. JPJ lama Meragung. Takkan tak tahu ni jalan legend ni. Dah ikut Bella. Sini kameraman. Kameraman sini. Ikut kameraman handsome noh, saya kenal lah. Saja kameraman. Hampa nampak tak? Ada gambar saya kat situ. Ustaz Yaakob Yusra. Kita ada Ustaz Firdaus Firabib. Kita ada Abalan Pek-Pek. Apek, Cik Apek kita daripada Kambing Buluh. Dan juga kita ada saya lah. So, siapa yang nak jumpa Bella, boleh mai 1 hari bulan dekat gudang perabot MRS. Untuk 1 hari bulan nanti, mereka akan buat jamuan raya juga. Sekali dengan pembukaan lah jamuan. Daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Hampa kena mai. Makan free, cik. Oi, Bella akan jadi tukang jaga jalan. Mas, hampa nampak Bella macam, masuk. Sini. Hadiah macam-macam. Mai tengok. Bukan cabutan bertuah. Selalunya, mereka akan buat cabutan bertuahan. So, kalau mai belum tentu dapat. Yang ni, siapa mai, buka bil je akan terus dapat. Hadiah ni pun ada. Siapa nak wallet Bella? Hampa beli perabot mereka nanti kan. Penghantaran Alostak nanti percuma. Ni semua abang-abang yang akan hantar nanti. Mereka akan hantar kat rumah hampa. Percuma, tak kena bayar. Yang ni pun akan pergi hantar. Ni staff mereka juga. Payung pun dapat nanti weh. Payung pun dapat. 1 hari bulan 5. Alah, payung lah payung. Ketipang payung. Besar alo. Kalau siapa nak cari barang rumah kan, kat sinilah tempat yang paling murah. Depa jual harga tak masuk akal. Yang anak ramai tu cukup-cukup elok. Ni daripada sini, ni duduk sampai sini. Duduk sampai sini. Sampai ke sini boleh duduk. Depa nak jual ke tidak harga 4,000. Tapi kali ni kalau hangpa mai 2,000 lebih je depa bagi harga. Raya dah kan. Ni nak raya haji pula. Tu elok. Depa bagi harga potongan. Ni kalau cakap 2-3 kali pun, kucing cakap, beruk cakap, laki cakap, tak jadi apa. Lepas tu yang ni dia senang basuh. Anak buah, anak kat 80 orang. Duk tuang-tuang ayak jatuh, minum, makan es krim semua kan. Dia senang basuh. Dia ada kata single banyak, dia pun nak jual murah-murah je. Janji mai 1 hari bulan. Makan free, boleh jumpa influencer. Lepas tu hampa boleh mai beli. Murah-murah. Dapat hadiah, dapat payung, dapat semua. Kalau hampa baru nak pindah rumah baru kan. Ni meja makan dapat. Almari dapat, katil dapat, meja solek dapat, ni sofa dapat, semualah. Cukup lengkap. Bukan dapat 1, 2, 3 bilik pun boleh. Mai tengok depa nak bagi harga berapa, minta kat depa akan bagi harga murah sangat-sangat 1 hari bulan ni. Tak mau. Orang tak mau nak duduk dalam almari. Almari ni punya besar, 8x8. Ni kalau kat kedai biasa-biasa, ni tinggi nak mampu. Kalau biasa-biasa depa jual, besar lagu ni nala punya 2,000 tetap dah. Wajib. Ni, lawa-lawa lagu ni. Dengan ada cermin-cermin lagu ni. Ni hampa main nanti, mai Bella nak tunjuk kat hampa. Dapat almari. Dapat meja. Ni belakang sikit kameraman ni. Dapat meja solek. Dapat katil pula kat atas. Ni katil. Depa bagi tilam, depa bagi katil, depa bagi bantai, semua depa bagi RM1,950 saja. Nak hak ni. Adik ni bungkus hak ni satu nak kat Bella nak. Ambil satu. Ui, meja makan, lawanya. Macam kat restoran Cina, boleh pusing-pusing no. Apa yang suka marble-marble ni, semua ada kat sini. Murah-murah meja makan. Kalau hampa tak suka marble-marble, mai nak tengok jenis kayu. Ni jenis kayu pun ada. Ni segak. Yang ni segak. Kalau Bella beli hak ni. Bella ingat ke, siapa yang buka bil je akan terus dapat hadiah hamper. Hak tu kira bil. Makna kata hampa beli 30, 40, 50 ke berapa pun akan tetap dapat hamper. Ni, mereka buat kelak mai pula dah. Mereka kata, kalau beli kata set saja, set bilik tidur, set rumah, set apa-apa saja, mai tengok. Kau nak bagi ni dia. Rok kasut. Mai lah makan free, jamuan raya, jamuan pembukaan. Ni, Bella pun ada, Amalan ada, Ustaz ada, semua ada. Tu je lah Bella nak abang lah. Jangan lupa, mai dekat gudang perabot MRS. Nanti kita main lah 1 hari bulan lah. Kalau. Okey, jom.